yang kita perkenalkan kepada masyarakat daripada tahfiz lah. Kita tawarkan program teknikal berserta dengan pembelajaran tahfiz sepanjang pengajian selama 3 tahun. Keluaran pertama daripada program TVET Tahfiz MARA pada tahun ini seramai 17 orang kohort pertama daripada IKM Lumut, dan pelajar-pelajar ini sebenarnya telah memenangi beberapa pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan, dan mereka memenangi pingat emas dalam 2 pertandingan, iaitu Perisa 2024 dan juga pertandingan NICE 2024. Kita mensasarkan untuk menghasilkan teknokrat hufaz dalam bidang-bidang teknikal. Kita menjalankan program diploma. Buat masa ini kita ada 6 institusi TVET MARA yang menjalankan program TVET Tahfiz, iaitu IKM Lumut dalam bidang welding, IKM Besut dalam bidang penyejukan dan penyamanan udara, IKM Jasin dalam bidang otomotif komersial, dan juga KKTM Ledang dalam bidang biomedical engineering. 2 yang terbaru adalah di IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang menawarkan program pengeluaran perabot, dan juga Institut Kemahiran MARA Johor Bahru yang menawarkan program diploma pembuatan produk elektronik. Kita berharap nilai tambah yang ada pada graduan yang kita akan hasilkan, iaitu graduan teknokrat hufaz ini, akan memberi kelebihan apabila berada di pasaran kerja, kerana mereka membawa nilai-nilai Islami selain daripada kemahiran dan pengetahuan teknikal yang mereka ada. Saya berharap pelajar-pelajar daripada tahfiz akan mengambil peluang untuk masuk ke program TVET Tahfiz MARA. Syarat kemasukan, calon mestilah berumur 17 hingga 45 tahun, memiliki SPM atau tanpa SPM, serta sihat tubuh badan, dan memiliki 5 juzuk hafazan. Untuk maklumat lanjut boleh layari di www.tvetmara.edu.my. Tahfiz tidak semestinya menjadi imam. Persepsi inilah yang cuba diubah oleh Majlis Amanah Rakyat atau MARA menerusi program pendidikan latihan teknikal dan vokasional yang dikenali sebagai TVET Tahfiz sejak tahun 2022 yang lalu. Menerusi 67 program berteraskan kemahiran teknikal dan teknologi tinggi, para hufaz kini berpeluang melakar masa depan dalam bidang kemahiran pilihan mereka seiring minat dan kelulusan dari peringkat sijil, diploma hingga ke ijazah. Kesemua program ini ditawarkan di 25 institusi pendidikan milik MARA. Terdapat 10 program pengajian peringkat diploma yang dilaksanakan di 6 pusat, iaitu di Institut Kemahiran MARA IKM dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Ledang. Inisiatif ini membuka jalan untuk menggabungkan kehebatan ilmu Al-Quran dengan kepakaran teknikal bertaraf global. Kerana di bawah program TVET Tahfiz, pelajar tahfiz akan dilatih mengikut model pengajian yang menggabungkan 2 komponen utama, iaitu kemahiran teknikal vokasional dan pengajian tahfiz, sejajar dengan matlamat untuk melahirkan modal insan yang kompeten dan bersasiah tinggi. Program TVET Tahfiz di KKTM Ledang bukan saja memberi nilai tambah yang besar kepada pelajar kita, yang mana pelajar menguasai bidang pengajian dan juga pembacaan Al-Quran. Bahkan mereka juga turut dilatih dengan latihan kemahiran, terutama dalam bidang kedokteran elektronik, bioperubatan, terapeutik, makmal, radiologi, ICT, yang mana akan menjadikan pelajar kita kompeten dan juga kompetitif dalam pasaran. Program tahfiz ini sebenarnya menjadikan pelajar lebih seimbang dari sudut akademik, sasiah dan juga kemahiran. Bahkan mereka bukan sahaja mampu menghafal Al-Quran, tetapi juga memiliki sijil yang diiktiraf dan menjadi insan yang berakhlak mulia, berkemahiran dan bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Selain itu, kita juga perlu memastikan keseimbangan antara hafazan dan kemahiran agar pelajar tidak tertekan. Cabaran utama yang kita hadapi adalah dari sudut perspektif masyarakat yang masih memandang TVET ni sebagai pilihan kedua. Adanya sokongan daripada pelbagai pihak termasuk ibu bapa, industri dan kerajaan amat penting dalam memastikan kesinambungan dan juga keberkesanan program ini.
ia mampu menjadi model pendidikan alternatif yang relevan dengan pendidikan dan juga keperluan semasa negara, khususnya dalam membantu generasi profesional Muslim yang berintegriti, berkemahiran dan juga berakhlak. Seperti mana modul pengajaran dan pembelajaran program kejuruteraan elektronik bioperubatan yang ditawarkan oleh Kolej Kemahiran Tinggi MARA atau KKTM Ledang, Johor. Melangkah masuk ke KKTM Ledang yang juga dikenali sebagai pusat kecemerlangan industri, bermakna bermulalah satu perjalanan yang baharu bagi Faik dan rakan-rakannya. Kalau dahulu, mereka hanya memberi fokus kepada bidang hafazan dan agama, kini suasananya cukup berbeza. Kerana minda mereka turut dituntut untuk menguasai kemahiran dalam bidang diagnostik, terapeutik, makmal, radiologi dan pengimejan sama seperti apa yang pernah mereka lihat di hospital. Walaupun ada cabaran untuk meneroka masuk dalam kemahiran baharu ini, tetapi bak kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Di mana ada kemahuan, di situlah Faik berusaha memanfaatkan peluang yang diberi. Nama saya Muhammad Faik bin Ibrahim. Kini saya sedang melanjutkan pengajian di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang dalam kursus kejuruteraan elektronik bioperubatan. Saya belajar dalam kemahiran teknikal penyelenggaraan, pengendalian peralatan perubatan serta sistem ICT hospital yang moden. Dalam masa yang sama, saya dapat menghabiskan pengajian Quran saya. Dengan itu, saya juga dapat disiplinkan diri saya, menguruskan masa saya dengan lebih baik. Cabaran utama saya adalah jaga hafazan serta memahami pelajaran TVET yang agak teknikal. Impian saya pada masa akan datang menjadi juruteknik profesional, juga membuka syarikat sendiri dalam bidang teknikal. Pada 2010 adalah hub pendidikan bioperubatan terulung di Malaysia. Sebagai sebuah institusi pengajian yang mempunyai rekod terbaik dalam keboleh pasaran kerjaya, meletakkan KKTM antara destinasi popular pilihan pelajar tahfiz melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma. Jadi Alif Lam Ma'rifah ni dia terbagi kepada dua, iaitu Alif Lam Al-Qamariyah dan satu lagi Alif Lam Syamsiah. So alhamdulillah kita gunakan kaedah tradisional dan moden. Jadi bila tradisional dan moden ni, tradisional ni kita tasmi', talaki, musyafahah, berdepan dengan guru sebelum budak mulakan hafalan diorang. Untuk saya tengok mana yang mungkin dia ada silap bacaan, dia ada kurang dari segi tajwid, yang tu kita akan perbaiki sebelum mereka mula menghafal. Dan itu untuk tradisional. Dari segi moden, terlibatkan audio rakaman daripada syekh-syekh yang terkemuka di luar sana, macam Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Abdul Rahman Sudais, macam yang terbaru Syekh Bandar Balila. Pada waktu pagi kita lebihkan kepada sesi tasmi', sesi menyemak hafalan, sesi menghafal hafalan baru. Kalau pada waktu malam, kita tekankan kepada sesi pengukuhan hafazan. Saya akan seimbangkan waktu akademik pelajar, waktu tahfiz dan masa lapang. Jadi TVET tahfiz ni membina keseimbangan untuk pelajar itu sendiri. Dia bukan sahaja mahir dalam bidang teknikal, dalam bidang akademik, tapi dalam masa yang sama pelajar TVET tahfiz ni dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Projek Rintis yang menerapkan elemen tahfiz dan kemahiran vokasional ini terbukti berjaya mengubah lanskap TVET profesional negara. Apabila lebih 90% daripada 1,013 lepasan TVET tahfiz di bawah kelolaan MARA mendapat pekerjaan mengikut bidang kemahiran yang dipelajari.
Melalui modul pembelajaran yang menggabungkan pengajian tahfiz dan latihan kemahiran teknikal bertaraf industri, membolehkan kesemua pelajar program TVET Tahfiz MARA mendapat pendedahan selaras dengan keperluan industri 4.0 tanpa mengenepikan aspek penghafazan Al-Quran sepanjang tempoh pengajian mereka. Saya Nur Sabrina Ilya binti Alfian dan saya berasal daripada Bangi, Selangor. Sekarang saya sedang melanjutkan pengajian saya di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang dalam kejuruteraan Biomedical Elektronik Makmal untuk tahun kedua. Sebagai seorang pelajar tahfiz, ada 3 elemen utama yang saya sentiasa terapkan dalam diri, iaitu sabar, fokus dan konsisten. 3 elemen utama ini juga saya terapkan sebagai seorang pelajar TVET dalam mengendalikan kerja praktikal. Alhamdulillah, sebagai seorang penghafal Quran, ia dapat melatih minda saya untuk menghafal langkah-langkah untuk membuat kerja dengan lebih baik. Secara umumnya, pelajar tahfiz disiplin utamanya menjurus kepada hafalan Al-Quran, pemahaman tilawah dan juga pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Jadi, fokus utama dia untuk kita sebagai pelajar tahfiz menjaga adab dengan Al-Quran. Tetapi gabungan tahfiz dan TVET ini pula, dia punya disiplin luar daripada aspek rohani. Sebagai seorang pelajar TVET, saya juga perlu berdisiplin untuk menepati masa masuk ke kelas, menjaga keselamatan dalam bengkel, ikut prosedur mengendalikan mesin. Gabungan TVET dan tahfiz ini mengajar saya untuk lebih berdisiplin menyeimbangkan aspek agama dan kemahiran profesional. Satu slogan yang saya sentiasa terapkan dalam diri saya ialah biar tangan cekap bekerja, minda penuh dengan ilmu dan hati sentiasa bersama Al-Quran. Itulah kekuatan sebenar seorang pelajar TVET tahfiz yang mampu membina dunia sambil menjaga akhirat. Islam amat menggalakkan umatnya terkehadapan dalam segala cabang ilmu dan seterusnya mengulangi sejarah kejayaan tokoh Islam terdahulu. Contohnya Ibnu Sina yang menguasai ilmu agama dan juga cemerlang dalam bidang perubatan, dan Jabir Ibnu Hayyan dalam bidang kimia. Melalui penguasaan ilmu yang memberi manfaat kepada masyarakat, umat Islam akan berada di status yang tersendiri dan sentiasa dipandang tinggi dalam dunia moden yang serba kompleks dan dinamik. Atas dasar inilah, Islam meletakkan agenda menuntut ilmu adalah jihad dan menjadi satu ibadah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Riwayat Muslim. Kami di sini menggunakan pendekatan 2 bahagian, iaitu yang pertama sebenarnya pelajar-pelajar kami akan melakukan hafazan pada waktu pagi. Pada waktu petang mereka akan ada kelas-kelas akademik seperti penggunaan peralatan teknikal biomedical. Di samping itu juga kita akan mendidik pelajar-pelajar ini dengan didikan dan juga asasiah akhlak yang baik, tidak dinafikan. Ada juga cabaran yang dihadapi oleh pelajar kita. Walau bagaimanapun pelajar kita dapat menyeimbangkan hafazan dan juga akademik teknikal mereka, dan mereka ni sebenarnya memang memerlukanlah disiplin yang tinggi, tapi alhamdulillah pelajar-pelajar dapat menyelesaikan dan juga dapat membahagikan masa untuk menghafal dan juga ulang kaji pelajaran berkaitan dengan teknikal. Walaupun bergelar pelatih TVET tahfiz, tetapi mempunyai hak yang sama seperti pelajar-pelajar Kolej Kemahiran Tinggi MARA yang terdapat di seluruh Malaysia. Selain kemudahan asrama yang kondusif dan fasiliti kolej yang serba lengkap, pelajar-pelajar di bawah program TVET Tahfiz MARA ini juga bebas menggunakan kemudahan gelanggang dan peralatan sukan, gimnasium serta pusat pelajar bagi menjalankan aktiviti sepadan dengan suasana gaya hidup sebenar kampus. Malah,
Mereka juga diberi peluang mewakili kolej dalam apa juga kejohanan dan pertandingan sukan serta aktiviti ko-kurikulum sepanjang tempoh pengajian. Bagi Mara, semua pelajar institusi kemahiran milik mereka adalah generasi yang memenuhi harapan yang sedang mencipta masa depan negara. Hari ini, tidak seperti hari-hari yang pernah dilalui oleh Faik sebelumnya. Kerana daripada perkhabaran yang diterima, kedua orang tuanya kini dalam perjalanan menuju ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang bagi memberi sokongan moral kepada Faik yang akan menghadapi peperiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ibrahim bin Saleh. Anak saya Muhammad Faik bin Ibrahim belajar di KKTM ni bahagian urusan bioperkhidmatan. Syukur Alhamdulillah kerana dia berminat dan atas sokongan saya dan isteri saya, dia dapat meneruskan belajar untuk menambahkan ilmu pengetahuan dia. Sama ada dengan tahfiz dia dan juga akademik aktiviti. Saya yakin dengan tengah pengajar yang profesional berada di KKTM ini dan juga dapat membantu semua berjaya di masa hadapan. Saya berharap Faik akan terus berjaya dalam bidang yang ini dan juga dapat mengekalkan dia sebagai seorang tahfiz terus dan dapat melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi lagi. Dalam mengisi perjalanannya di KKTM Ledang, Faik amat mendambakan doa dan restu kedua ibu bapa dalam mencipta kejayaan. Malah, Faik turut memanjatkan rasa syukur kerana KKTM sentiasa membuka ruang yang cukup kepada ibu bapa dan ahli keluarga datang berjumpa pelajar-pelajar di sini. Nama saya Nur Izzati binti Ramli. Saya merupakan bekas pelajar program TVET Tahfiz di KKTM Ledang dalam bidang kejuruteraan perubatan. Ia merupakan satu peluang bagi saya untuk mengekalkan hafazan Al-Quran saya. Antara pengalaman yang paling berharga bagi saya ialah apabila saya dapat mengaplikasikan ilmu dan kemahiran sambil tidak melupakan hafazan Al-Quran saya, kerana kami dididik untuk menjadi seorang yang berdisiplin dan juga seorang Muslim yang profesional. Kepada adik-adik di luar sana, jangan ragu-ragu untuk merebut peluang ini yang boleh mengekalkan hafazan Al-Quran kita. Malah dia juga memberi satu kerjaya dan membina masa depan yang cerah kepada kita, kerana kemahiran ini adalah kemahiran yang diiktiraf. Saya Ramli bin Jaafar, ayah kepada Nur Izzati binti Ramli, iaitu bekas pelajar KKTM Ledang ni. Bagi saya memilih program ni untuk anak saya adalah kerana dia mempunyai dua kelebihan, iaitu yang pertama dia berkaitan dengan hafazan Al-Quran dan yang kedua dia mempunyai kemahiran teknikal. Dalam masa yang sama, dia boleh membantu anak saya untuk memtingkatkan daripada segi keilmuan agamanya dan juga kemahirannya bagi kerjaya dia di masa yang akan datang. Dan harapan saya semoga anak saya ni yang pertama dia boleh menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua boleh mendapat peluang kerjaya yang lebih baik. Saya berharap ibu bapa di luar sana janganlah merasa ragu-ragu untuk menghantar anak-anak mereka di KKTM Ledang ni. Di samping ilmu hafazan, dia juga mempunyai satu peluang kemahiran teknikal yang sangat luas. Bagi KKTM pula, mereka amat berterima kasih kepada ibu bapa yang mengutamakan pendidikan latihan teknikal dan vokasional atau TVET sebagai kerjaya pilihan anak mereka. Daripada sikap keterbukaan ibu bapa inilah yang menjadi faktor pemangkin kepada Mara untuk meneruskan modul program TVET Tahfiz edisi 2.0 yang lebih fleksibel dan komprehensif ke arah menggilap potensi pelajar tahfiz dalam bidang tekno usahawan. Perancangan jangka masa panjang kami di KKTM Ledang adalah untuk memperluaskan program TVET Tahfiz melalui pengenalan lebih banyak bidang kemahiran yang relevan dengan pasaran kerja.
Kami juga merancang untuk bekerjasama dengan institusi TVET awam dan swasta serta pihak industri bagi membolehkan pelajar menjalani latihan industri dan memperoleh persijilan yang diiktiraf di peringkat global. Selain itu, di KKTM Ledang, kami juga sedang membangunkan pelan pembangunan guru dan modul bersepadu agar proses pengajaran lebih efisien dan juga berkualiti. Saya yakin TVET Tafiz mempunyai potensi yang besar untuk berkembang ke peringkat antarabangsa. Di kebanyakan negara Islam, permintaan terhadap tenaga mahir yang juga berasaskan nilai Islam semakin meningkat. Malaysia boleh menjadi pelopor dalam membangunkan model pendidikan TVET berteraskan Al-Quran yang boleh dicontohi oleh negara lain. Dengan penjenamaan standard persijilan dan kurikulum yang baik, TVET Tafiz boleh ditawarkan secara global termasuk untuk pelajar antarabangsa yang berminat dengan pendekatan pendidikan bersepadu seperti ini. Kredibiliti KKTM dalam memenuhi keperluan modal insan negara melalui pendidikan dual pensijilan tidak perlu dipersoalkan lagi. Kerana nota sejarah KKTM Ledang sendiri, pensyarahnya adalah penerima Tangan Emas Perdana Menteri 2024. Kejayaan berprestij ini menjadi saksi utama bagaimana sistem pembelajaran dan pengajaran TVET MARA paling terbaik dan berkualiti dalam melahirkan golongan pelajar dan pengajar berkemahiran tinggi mengikut perkembangan industri, khususnya dalam kalangan pelajar tahfiz. Bagi pelajar-pelajar tahfiz di luar sana, rebutlah peluang menjadi sebahagian daripada alumni TVET Tahfiz MARA. Kerana di sinilah destinasi yang akan membentuk model pendidikan masa hadapan yang lebih holistik, progresif serta seimbang dari segi rohani dan intelektual yang menjana pelaburan masa depan ummah yang cemerlang. KKTM Ledang demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat.